Okey, kita semua asyik cakap pasal AI kan? Kecerdasan buatan. Tapi, pernah tak kita berhenti sekejap dan fikir, idea asal kat sebalik semua ni datang dari mana sebenarnya? Percaya tak kalau saya kata, DNA intellectual AI ni salah silahnya jauh lebih tua, lebih kuno dan jujurnya lebih mengagumkan dari apa yang kita bayangkan? Soalan saya untuk anda, senang je. Kod yang buat ChatGPT tu boleh berbual, yang hasilkan gambar-gambar power kat Midjourney tu, logik asas dia datang dari mana? Apa puncanya? Jawapan dia mungkin akan buat anda pandang teknologi ni dengan cara yang berbeza. Sebab asal-usulnya bukan dari mana-mana garaj kat Silicon Valley, tapi dari pusat ilmu yang gilang gemilang di Baghdad. Kita cakap pasal 1,200 tahun yang lalu tau. Jom kita selongkar salah silap kuno ni sama-sama. Okey, tak kisahlah AI tu canggih macam mana pun, dia berdiri atas dua tiang utama. Satu, kod, arahan untuk dia buat kerja. Dua, logik, benda yang bagi dia kebolehan untuk berfikir. Dan inilah blok binaan kita yang pertama. Kita mula dengan perkataan yang paling asas dalam dunia komputer, algoritma. Tahu tak, perkataan ini sendiri sebenarnya datang dari nama seorang tokoh hebat, seorang ahli matematik Parsi, Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi. Dialah orangnya yang mula-mula susun idea arahan langkah demi langkah ni untuk selesaikan masalah. Anda sebut nama dia setiap kali anda sebut algoritma. Dan kat sinilah kita nampak kaitan dia yang sangat jelas. Nampak tak prosedur sistematik yang dia cipta tu? Itulah loops dan iteration dalam coding zaman sekarang. Cara dia selesaikan persamaan, itulah prinsip asas macam mana neural network belajar. Dan algebra, ciptaan agung dia tu, itulah tulang belakang enjin yang gerakkan vektor dan matriks dalam model transformer macam GPT. Jadi, DNA kod dalam telefon anda tu, benih dia ditanam oleh Al-Khwarizmi. Tapi AI ni bukan setakat kira-kira je kan? Nak jadi betul-betul pintar, dia kena boleh fikir. Dia perlukan satu struktur, satu rangka untuk berfikir secara logik. Macam kita juga. Dan untuk ni, kita kena kenal dua lagi gergasi pemikir. Pertama, Al-Farabi. Dia ni pakar logik. Dia yang bina sistem inference. Senang cerita, cara nak buat kesimpulan yang betul. Lepas tu, ada Ibn Sina atau kita kenal sebagai Avicenna. Dia cipta ontologi, satu sistem power untuk susun dan kategorikan ilmu. Gabungan kerja dua orang ni lah yang jadi asas kepada knowledge graph yang Google pakai dan sistem yang bagi LLM tu kuasa untuk jawab soalan-soalan susah. Boleh kata, mereka lah yang ajar mesin cara nak susun fikiran dia. Okey, settle bab otak. AI kita dah ada kod dan logik. Sekarang, macam mana dia nak berinteraksi dengan dunia kita? Dia perlukan badan untuk bergerak dan deria untuk melihat. Jom masuk blok binaan yang kedua. Dan untuk yang ni, kita kena jumpa Al-Jazari. Dia ni seorang jurutera mekanikal yang luar biasa dari abad ke-12. Gelaran dia, Bapa Robotik. Dan gelaran tu bukan main-main tau. Dia bina mesin-mesin automatik yang canggih gila. Sampaikan orang zaman tu ingat tu semua magic. Tengok betapa geniusnya sistem dia ni. Cuba bayangkan, sebuah mesin pada abad ke-12 yang boleh rasa dan bertindak sendiri. Bila paras air turun, ada pelampung akan kesan dan terus buka injap untuk isi balik. Lepas tu, kitaran ni ulang, dan ulang tanpa henti. Konsep sense, proses, act, rasa, proses, bertindak yang jadi nadik semua robot moden, Al-Jazari dah buat dah. Cuma pakai air dengan tuas je. Inilah nenek moyang motor servo yang gerakkan sendi-sendi robot zaman sekarang. Okey, badan dah ada. Macam mana pula dengan mata AI? Untuk yang ni kita kena berterima kasih pada Ibnu Al-Haytham. Dialah orang pertama yang terangkan secara saintifik macam mana mata kita berfungsi. Pasal cahaya, pantulan dan macam mana imej terbentuk. Teori optik dia yang gempak ni lah yang jadi model matematik untuk computer vision. Sebab itulah AI hari ni boleh nampak dan faham dunia melalui kamera. Baiklah, kita dah ada kod, logik, badan dan deria. Blok yang terakhir ni, boleh kata ini topik yang paling panas sekarang. Macam mana AI belajar faham corak dalam data dan yang paling penting, bahasa kita, bahasa manusia. Pernah terfikir tak macam mana model bahasa macam GPT itu boleh faham dan tulis macam manusia? Rahsia dia bermula dengan satu idea yang nampak simple gila, tapi sebenarnya sangat-sangat berkuasa. Analisis kekerapan. Untuk ni, kita jumpa pula dengan Al-Kindi, seorang lagi ilmuwan yang serba boleh. Dia ada satu masalah, macam mana nak pecahkan kod rahsia tentera. Jadi, dia cipta satu teknik yang genius, analisis kekerapan. Apa dia buat?
Dia kira dalam satu bahasa huruf apa yang paling kerap muncul. Lepas tu dia guna corak statistik ni untuk pecahkan kod. Hebat kan? Prinsip yang sama sebiji diguna oleh AI sekarang. Al-Kindi kaji frekuensi huruf, GPT kaji frekuensi token atau perkataan. Skala je lain, tapi idea utamanya cari makna dalam corak tetap sama. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang paling best. Kita dah tengok warisan diorang, tapi jom kita buat satu eksperimen minda. Cuba bayangkan, kalau Al-Khwarizmi, Al-Farabi, Ibn Sina dan Al-Jazari hidup zaman sekarang. Apa jadi kalau kepakaran diorang yang hebat tu kita gabungkan dengan teknologi AI moden? Sebab cakap terus teranglah, AI zaman sekarang ni walaupun power, banyak lagi kelemahan dia. Logik dia kadang-kadang cloud, senang sangat halusinasi. Faham dia pasal makna sebenar pun cetek je. Dia macam kotak hitam, tak boleh nak explain kenapa dia buat satu-satu keputusan. Dan robot-robot dia, alahai, bergerak kaku lagi. Jadi, macam mana pasukan impian kita ni boleh tolong? Okey, untuk masalah logik yang lemak, kita panggil Al-Farabi. Dengan kepakaran dia dalam logik formal, dia boleh bina satu sistem berfikir yang jauh lebih stabil untuk AI. Bila sistem tu stabil, barulah masalah halusinasi ni boleh kurang. Kemudian masalah AI yang tak faham betul-betul tu, kita perlukan Ibn Sina, pakar ontologi kita. Dia boleh tolong AI ni upgrade daripada sekadar padankan corak kepada betul-betul faham hubungan dan makna sebenar di sebalik setiap perkataan. Barulah faham betul. Dan robot yang bergerak macam kayu tu? Yang tu serah je ke Al-Jazari. Dengan ilmu dia yang mendalam pasal mekanik, gear, sistem kawalan, confirm dia boleh ubah landscape robotik, cipta mesin yang bergerak lebih smooth, lebih stabil, nampak lebih hidup. So, apa impact dia? Kalau gabungkan semua kepakaran kuno ni dengan teknologi moden, analis kata pembangunan AI bukan setakat tak lambat, malah boleh melonjak. 3 hingga 4 kali ganda lebih maju dan matang berbanding sekarang. Bayangkan tu. Jadi, apa mesej utama kat sini? Sumbangan diorang ni bukan sekadar cerita dalam buku sejarah tau. DNA intelektual diorang ni lah yang mungkin pegang kunci untuk selesaikan masalah-masalah terbesar AI hari ini. Mereka bukan akan perlahankan AI. Sebaliknya, diorang akan buat AI ni jadi lebih bijak, lebih matang. Dan ini buat kita terfikir, warisan masa lalu ni bukan untuk kita kenang je. Mungkin ia sebenarnya adalah peta untuk masa depan kita.